hak terbaru ni buat puak hak kononnya ikut sunnah ni, dia kata jangan minta tolong dengan makhluk. Itu semua mengarut belaka. Ramai orang share, orang ingat betul. Dia buat keluar dalil mana? Sebuah hadis Nabi. Jaga-jaga ni. Hadis ni dia pakai. Nabi kata izasta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolonglah dengan Allah. Siapa minta tolong dengan makhluk syirik. Dia pakai buah tu. Habis kena bodoh belaka. Dak ikut dia hak bodoh dah daripada beranak. Habis jadi bodoh umat. Hadis ni maknanya apa? Maknanya boleh minta tolong dengan makhluk. Dah warna gitu. Itu maksud dia. Izasta'anta, apabila kamu nak minta tolong, fasta'in billah, maka hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Apa maknanya? Dua makna. Waktu kena ngaji syarah dia pula. Makna yang pertama ialah jangan kita meminta tolong dengan makhluk dulu daripada minta tolong dengan Allah. Minta dengan Allah dulu, kemudian dengan makhluk. Contoh, kita ada penyakit nak sembuhkan, esok nak pergi hospital, usaha minta tolong dengan makhluk, malam ni minta dulu dengan Allah. Ini maksud hadis. Minta dulu dengan Allah kerana dia yang menurunkan penyakit. Esok minta tolong dengan makhluk yang lemah. Kerana apa? Kerana ramai orang dia tak minta tolong dengan Allah dulu, dengan makhluk dulu. 20 tahun dah ikhtiar dengan makhluk, dah jadilah kali baru minta dengan Allah. Itu salah. Allah dulu. Nombor 2 makhluk. Itu makna yang pertama hadis. Makna yang kedua dengan baik. Benda yang makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Benda yang makhluk boleh tolong, halal harus minta dengan makhluk. Kerana benda yang ni dua perkara. Ada yang makhluk boleh tolong, ada yang makhluk tak boleh tolong. Contoh, kalau kereta kita masuk dalam air banjir, batu lekat, mampu. Air kena pelak, mampu kereta. Budak-budak batu nang biar rambau ada 3-14 orang tawakal. Kita pun minta budak-budak tolong tolak kereta kita. Budak-budak boleh tak tolak? Boleh halal minta tolong dengan makhluk. Kita nak akad barang seorang, iaitu mesin basuh nak naik bubuh atas pikap. Kita tak ada orang. Kita tengok ada budak 4-5 orang biar jalan. Kita panggil minta tolong akad ramai-ramai bubuh atas pikap nak mindah. Manusia boleh tak akad kalau Allah izin? Boleh. Halal minta tolong dengan makhluk. Ada pun perkara yang makhluk tak boleh buat, haram minta tolong dengan makhluk. Contoh, iaitu memberi rezeki. Haram minta dengan makhluk. Kerana Allah saja yang boleh beri rezeki. Lagi, memberi kehidupan, memberi zuriat dan seumpamanya. Tok Imam tak boleh beri zuriat kamu. Tok Bilal tak boleh nak beri zuriat. Minta dengan Allah. Fasta'in billah. Kahwin tak dapat zuriat, boleh minta dengan makhluk? Tak boleh. Tok Imam beri saya zuriat? Tak boleh. Tok Imam tolong minta dengan Allah agar saya dapat zuriat? Boleh. Jadi benda kita sekarang dak mengaji hukum, dak kenal sifat Tuhan. Benda yang Tuhan saja boleh beri, pergi minta dengan makhluk. Tolonglah hidupkan ayah saya, panjangkan umur anak saya. Mana boleh? Yang boleh panjangkan umur Allah. Ubahlah nasib saya. Mana boleh? Ikhtiar boleh. Yang mengubah adalah Allah. Daripada sebab ikhtiar makhluk. Jadi jangan tertipu. Ni dia pakai hadis ni. Kalau kamu nak minta tolong, minta dengan Allah. Ramai orang sekarang jadi syirik sebab minta tolong dengan manusia. Pergi klinik syirik, pergi farmasi syirik, pergi kedai motor beki tukar rata syirik, pergi tukar gearbox esok syirik, pergi beki akong syirik. Habis jadi kafir belaka. Dak ke huru-hara habis. Salah lagu tu. Minta lah tolong dengan makhluk. Tapi kita orang beriman tak macam orang kafir. Yang menjayakan ialah Allah. Makhluk hanya perantaraan ikhtiar dan usaha saja. Kullun min indillah. Semuanya daripada Allah.